Assalamualaikum dan salam kecemerlangan semua. Saya Cikgu Atikah daripada PT PAN. Untuk video kali ini, sama-sama kita akan belajar subjek Bahasa Melayu tahun 5, topik 12. Tajuknya ialah kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap. Sekarang kita lihat dulu kepada kata majmuk bebas. Kata majmuk bebas ialah dua kata dasar yang dirangkaikan untuk membentuk satu kata baharu yang ditulis secara terpisah. Di sini maksudnya kita boleh lihat dengan lebih senang di mana dua perkataan akan digabungkan menjadi satu perkataan dan akan membawa kepada maksud perkataan yang baharu. Perkataan tersebut akan ditulis secara terpisah. Terdapat beberapa contoh kata majmuk bebas, di antaranya ialah buku tulis, meja tulis, rumah pangsa dan juga kuning langsat. Kalau menurut lihat di sini, terdapat dua kata dasar yang digabungkan dan membawa maksud yang baharu seperti buku dan juga tulis. Sekarang kita lihat pula kepada kata majmuk mantap. Kata majmuk mantap ialah dua kata dasar yang ditulis secara bercantum. Berbeza dengan kata majmuk bebas. Kata majmuk bebas ditulis secara terpisah, manakala kata majmuk mantap ditulis secara bercantum. Antara contoh kata majmuk mantap ialah kaki tangan, matahari, olahraga dan juga bumi putera. Di sini terdapat dua kata dasar yang dicantumkan menjadi satu perkataan. Kita sampai di sini sahaja. Kita akan jumpa dalam video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.